Aku nak pinjam duit boleh tak dengan kau? Kesilapan yang orang selalu buat masa beli kereta, guys. Contohnya, orang nak beli produk Axia. Kemampuan dia hanya beli Axia G. Tapi disebabkan nafsu dia buat apa? Dia pergi beli Axia Advance. Bro. Kau ni apa lagi kau nak? Aku nak pinjam duit boleh tak dengan kau? Tak ada. Gaji aku tak masuk lagi. Kan gaji kau dah masuk kan? Sorry. Nak pinjam duit boleh tak? Tolong kau belah. Aku nak cakap ni. Nak buat video ni. Bla. Kau ni kemot. Bro. Aduh, kau ni kedekut kau ni. Okay? Berbalik pada topik tadi. Alright? Kita beli mesti ikut kemampuan kita. Okey, ikut poket kita. Jangan ikut kita punya nafsu, guys. Kita mampu beli untuk Axia G. Tapi disebabkan nafsu, kita nak Axia Advance. Harga dah beza RM10,000 lebih. Pastikan kita buat keputusan ikut kita punya kemampuan dan ikut kita punya poket. Pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.